welcome back to my YouTube channel AI Mi Roar. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Mi Roar. Yang menemani selama-lama terus menyanyi, tiada ganti indahnya suaramu, bagaikan lagu yang membayangi diriku. Seumpamanya melodi terindah telah tercipta irama di hatiku. Alright guys, so hari ni kalau korang tengok konten ni konten apa, korang kena teruskan menonton. Ayuhlah korang. Tapi confirm kali ni tak ada warning apa-apa. Korang boleh makan sambil enjoy konten ni. Alright? Saya dah dengan saya minta maaf Okay, korang teruskan menonton. Sambung tengok. Bye. Excitednya. Abi tahu tak kenapa Umi excited ni? Jadi Mami. Oh, Daddy minta maaf Daddy. Mami lupa. Kenapa? Daddy tak kenapa Mami happy ni. Kenapa Mami happy? Sebab Daddy dah tak kena sumpahan. Daddy ingat tak Daddy luar hari tu semua dah keluar dah. Sebab tu berseri-seri muka Yang Daddy. ludah tu. Tak tahu, tak nak cakap. Mami dah lupa dah semua benda tu. So, yang muntah tu. Ya, ingat tak? Ingat. So, Daddy dah sihat betul? Dah. Okey, kalau dah sihat tunjuk kalau dah sihat. Cuba lompat sikit. Happynya muka. Nampak macam sebabkan Daddy dah sihat dan sempena anniversary kita. Mami nak bagi tahu untuk Daddy. Terima kasih. Terima kasihlah sebab setia dengan Mami. Ya, I setia dengan you. Sebab Umi macam Daddy, macam Abi tahulah. Umi kan ada masalah perut. Masalah apa? Daddy Daddy tak tahulah. Daddy tak tahu. I tak tahu. Daddy tahu. Daddy yang pura-pura tak tahu sekarang ni. Jangan beritahu orang. Kesianlah Mami. Ya, Mami ada masalah perut. Mami tak boleh keluarkan Dia anak. mandul. Bukan. Sekarang ni Mami nak ajak I pergi mana? Kita dah sampai dekat rumah anak yatim. So kita akan pergi cari anak-anak yatim yang perlukan mak dan bapak. Sekarang ni you nak pungut je lah siapa-siapa yang nampak macam anak yatim, you pungut lah macam tu. Tapi I nak yang imut-imut, cute-cute. Macam mana imut? I tahu siapa yang imut. Cepatlah imut macam mana? Imut? Imut macam tu kalau imut yang tadi. Yang tadi nak bokar. Bengong. So, untuk Abi kita kena pergi cari anak angkat Daddy. Nak mana satu ni? Nak Daddy ke Abi? Daddy Mami. Daddy Mami. Hari ni Daddy Mami. Okey, boleh. Okey, so Daddy kena ikut Mami, kita kena pilih. Okey? Pilih apa pula ni? Dah memang ada jualan nak angkat ke kat sini? Apa benda ni? You nak bawa I pergi mana? Jujur lah sebenarnya. You nak cari anak? Ya, kita akan pergi cari anak supaya kita ada tanggungjawab sebagai suami isteri tu. Okey, sebab rumah I memang dah sunyi. Jom kita tanyalah siapa-siapa. You ni betul lah tu. Kat sini mana ada jual anak? Tak apalah kita. Ni lah rumah anak yatim yang baru buka tu, nampak tu? Ada pembukaan tu. Nampak? Tadi ada tak potong-potong ribbon. Kita datang lambat ni, dah habis dah orang. Balik dah. Alamak, you ni betul-betul lah. Kenakan I macam bodoh-bodohkan I pula kat sini jual. Nampak? Rumah anak yatim ni ada kantin. Nampak? Korang selamat datang Kalau korang datang rumah anak yatim ni, dia macam mewah sikit, macam moden sikit. Yelah, nampaklah mewah tu. Memang semua yang tengah duduk tu semua anak yatim. Helper. Abang, okey kerja hari ni semua okey Okey, mantap okey. Nampak? Abang tu tadi dia baru minta kerja. Tu abang tu bukan anak yatim lah. Dia tak ambil abang tu je terus. Dia helper. Okay. Dia helper, dia yang jaga anak-anak yatim kat sini. Okey. So sekarang ni you dah mula pandang perempuan lain. tak, I tak pandang. You dah start pandang perempuan lain dah sekarang. Tak, you lagi cantik, okey? I tengok mata you je tu. Kenapa you dekat-dekat dengan dia? Tengok, I tak tengok. Tak tengok orang. Kenapa Mata I you kat you je. Mata I kat you je. Mata you tunjuk I? Sekarang perempuan ni siapa? Saya tak minat dia. I tak kenal lah dia siapa. I tak minat dia. Kenapa dagu dia macam dagu Aslah? So sekarang rumah anak yatim ni dia ada banyak tingkat. Kita kena pergi tingkat yang teratas sebab tingkat yang teratas ni anak-anak yatim yang baru loading. Yang baru turun daripada lori.
Dia orang kata hari ni anak yatim baru sampai yang baru, new batch. Ya, jangan malu. Ni anniversary. Taklah masalahnya you. Kalau gelak tu bagi satu ni rumah anak yatim ni dengar. Okay, kat mana jalan dia you? I dah mula pening ni jalan kat sini. You yang Oh, tu you atas yang nak tu. cari anak, you yang ni. Jom, Tak jom. tahu jalan. Macam Ya, mana ni you? I tak ingat apa dah dalam kepala otak I hanya you je. Abi. Tapi kalau dah ada anak angkat nanti you ingatkan kat anak you, bukan kat I dah. I Jadi- kena cari duit je. Ya, jangan risau. I akan berbagi kasih dengan anak-anak kita, dengan awak juga. Sekarang ni kenapa dalam rumah anak yatim ni ada dinosaur? Abi? Abi? You sinilah. Nampak bodoh. Nampak bodoh je. Nampak kucing. Kenapa macam memalu? Kenapa rasa malu? Tak you lah tiba-tiba lah semua benda you nak tegur ni apa pasal? Kenapa Abi macam malu dengan Umi? Tak. Abi kata Abi terima Umi Ya, seadanya. I terima lah. You seadanya kalau dah you gila takkanlah I nak bawa you dekat orang ramai. You gila-gila dengan I je lah. Sekarang tak cakap berumah yang anak yatim ni boleh tengok TV. Jom Abi tengok TV je Abi. Masalahnya kalau you tengok TV ni pun, TV ni tunjuk menu je. Tak ada cerita kartun pun. Umi rasa okey lah rumah anak yatim ni. Mesti tak sunyi sebab ada TV. Duduk, ada lagu juga. Masalah, kat sini, rumah kat sini dia open sangat. Open sangat. Nanti kita nak manis-manis tak boleh. Oh. Faham tak? Kita nak sweet-sweet tak boleh. So tak boleh lah nanti dia bersosial. Betul. sosial. Anak-anak kita tak Nanti boleh. orang record nanti. Okey, kalau nanti kita cepat-cepat lah sebab Umi rasa anak-anak kita dah baru loading daripada lori tu dah tak sabar tunggu kita ni. Betul. Anak you sidai anak kita. Macam mana you ni kalau dah ada anak nanti? Sebab tu lah Umi kena praktis. Okey? Kita kena cari anak sekarang, okey? Kita pergi ambil sekarang. Okey. Okey, jom. Jom guys. Off dulu. Tak nak. Abi nak buat apa dengan Umi kalau Umi off camera ni? Biar you Umi jadi mula serius takut. sikit. Dia malu guys. Aiman dah start malu guys. Abi, tu siapa? So, dia kata you can try me please. Dia cakap macam tu tadi. You tak dengar eh? Tak elok lah, patutlah orang tak datang sangat kan dekat rumah anak yatim ni. You bawa pergi rumah anak yatim mana ni? Rumah anak yatim ni terlalu sosial lah Abi. Bukan, terlalu macam ganas sangat benda ni. Dia punya apa, sale advisor dia ni. Oh. Umi rasa angle macam ni pun okey kan Abi? Tak boleh. Kalau macam ni okey lah, jangan bawa. Ya ke? Kalau bawah nanti nampak double chin mami. Tak baik cakap macam tu. Say sorry. Sorry, No. Say sorry. Umi kalau sakit hati nanti rezeki Abi tak masuk tau. Okay. No. Sorry. Okay guys. Okay, so sekarang ni Korang kena stay tune sebabnya konten Mira hari ni memang Mira akan buktikan dekat korang sempena anniversary ni akan ada anak angkat daripada Aimara. So let's go. Big Bone. Big Bun. Oh ni baka besar. Oh besar. Nanti besar-besar dia korang hajar dengan saya tak? Saya tak nak. Oh bukannya makin besar makin kau hajar. Sebab takut dia menggigit kan. Besar kalau kecil tak ada masalah dia gigit. Oh yang tu menggigit. Atas sini. Kita orang tengah cari anak angkat. Ni rumah anak yatim kan? Kita orang datang nak cari anak yatim. Kita orang nak 2 ekor. Seorang lelaki, seorang perempuan. Bagi anak-anak saya ni behind sensor lah ni, kalau ada kurap pun saya tak nak. Ada kurap? Tu memang colour dia. Jangan shaming anak saya ya. Belum Pasal beli lagi, anak saya. belum jadi lagi Takut. Sumpah lah. Abi, muka macam Abi. Ni Abi, ni Umi, okey? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Dia makan apa ni? Nama apa? Aisyah akan nama apa? Zulaika. Dah lama ke kerja dekat rumah anak yatim ni? Dah lama juga lah. Dah lama dah? Tak Tak lama? Betul ke dia tak menggigit? Tapi dia besar sangat lah. Aku tak nak besar sangat. Tapi kalau yang kecil ni lebih fragile tau. Oh ya ke?
Oh ya ke? Maksudnya fragile? cepat mati. Dia Sebab kena hati-hati. hati. Sini. Alah dia dah yang tu macam perangai Umi lah, dia suka tidur. Ya ke? Nampak tu. Tidur pun macam tidur Umi. Umi tidur macam ni. Serah apa itu. Comelnya. Nak cakap. Ah, comel. Oh ya Oh, ke? dia betina. Ni dah mandul ke belum? Oh, tak. Belum. Haiwan kecil ni kan susah nak Aiman, Oh, cuba ya. tunjuk dekat kamera. Oh my god, this is so cute. Ni jantan. jantan. Betul tak menggigit Wah, ni betina. Ha. Oh, sepasang je. Eh. Oh ni. Sorry. Okay. Guys, look at this. Oh, comelnya. Wih, kambing kau. Ni, next shop. Abi hati-hati, Abi nanti digigit Abi. Tak. Kalau digigit Abi Kau ni tu kenapa sopok. nak bergaduh dengan aku ke apa? Dia dah kecil-kecil dah besar kepala ni. Tak payah. payahlah. Degi-degi macam ni. Kita akan Dia cari berbincang. yang manja-manja sikit macam tu. Ya, kita akan berbincang family dulu. Okey, tak apa. Okay. Boleh tak minta izin untuk bincang dulu? Boleh, Boleh. silakan. Thank Sebab you. kita orang hari ni anniversary yang hari pertama. Yo, congrats. Tadi kita orang hampir bercerai. Dah. Hampir bercerah. Ya. Anniversary dah bercerai dah. Ya. So tak apalah hari ni. Kita akan berbincang family dulu, okey? Okey, boleh. Akak family Maaf. tak? Akak family kami tak? Family. Kalau family kita boleh bincang sekali. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Dia tadi dia mengaku family. Tak apa, you je family. Jangan Okey, so kita berbincang dulu Sorry kita orang memang nak bincang sebab dia mandul, tak boleh dapat anak. Kita nak cari anak. Alright guys. Apa jadi? So sekarang perbincangan family akan bermula antara suami dan isteri. Sebabnya perjanjian ni kena ada kata putus. Okay? Sebab nak ambil anak angkat ni memang serius dah. I berminat dengan yang tadi tu, tapi I nak 2 ekor. Boleh ke? You nak yang mana? Yang besar tadi tu, yang Yang you besar pegang. tu? Yang you pegang tu. Kalau yang tu I okey. You okay? Tapi I tak berminat. You, kepala lah tak dengan- nampak tu you. Kepala tak nampak tu you. Tapi I tak berminat lah dengan Yang mana? yang tu. Kenapa? I ada minat yang ni. Satu tu tu. Yang mana? You? Ya, I minat you je. I tak minat lain. Kalau I tak kisah kalau you ada anak ke tak ada anak ke, kita hidup bahagia berdua pun okey. Alah, Daddy ni malu lah macam tu. Daddy ni untuk hari anniversary kita. Okey, Kita okey, kena okey. ada satu benda supaya kita boleh ingat. Waktu anniversary first kita dapat anak angkat. So that's why Mami nak juga. Okey, boleh. Mami nak Kalau beli hari ni juga. so Mami nak berapa? Mami nak 2 ekor. Supaya tak sunyi. Oh. Sebab Mami kalau balik rumah Mami seorang-seorang sunyi. So kita tunggu ni lah dia dibalik lah. Baru Ya, baru tak betul. sunyi. Okey. Bijak. Okey kalau macam tu, you ambil lah dua-dua yang tadi tu. Yang Yang manja comel tau, jangan gigit-gigit tau. Nanti I Okey. tak nak tengok you sakit-sakit tau. Okey, boleh. Nanti tangan you luka-luka, tengok tangan. Tengok you dah basuh pinggan pun dah luka-luka tau. So lepas ni I basuh pinggan guna kaki je lah Ha. So kita deal lah ambil yang tadi tu. Okey, kita ambil yang tadi tu. Rumah anak yatim ni memang recommended. Kadang-kadang memang ada sijil lah. Memang ada sijil. Kadang-kadang dia ada yang berekor anak dia. Dia ikutlah nak breed dia macam mana. Nak yang kaki 4, kaki 2 semua ada. Faham? Yang tak ada kaki pun ada. Tak ada kaki pun tak ada. Tak ada Yang tak ada masalah. kaki tu tak payah kot. Ya. Tak payah ambil kot. Tak Yang tak payah ada lah. kaki tu. Ataupun Kita yang rasa ambil. macam geliat-geliat tu, yang lembek-lembek tu tak payah kot. Tak payah. Yang tadi tu okey lah. Ya, kita ambil comel sebabnya dia kena yang imut-imut. Macam mana? Imut. Alright guys. So, Mami dah dapat persetujuan daripada Daddy. So, kena dengar cakap suami. Suami kata boleh. So, boleh ambil. So, Mami sangat happy hari ni. Jom kita pergi tengok anak angkat. Tapi Mami dengan Daddy. Apa? Tapi you kena ada dia punya tempat tinggal tau. Tempat tinggal? Nanti kalau I terpinjak nanti kat rumah tu mati juga. Jangan risau. Rumah I ada 2 bilik. Bagi satu bilik tu diorang saja. Biar diorang main sampai penat. So, malam diorang tidur lena. Tak ada biar bunyi-bunyi. gigit Tak ada lah. nangis dah. Katil you tu nanti dia menggigit tau. Tak apa, yang ni kita ambil yang dengar cakap. Yang malam-malam, I memang I hantar pergi kelas mengaji je. Lepas maghrib kena pergi kelas mengaji. Yang tu yang I nak. Okay? Anak yang macam tu. Sekarang guys, kita orang tengok katak tau.
Tenang, I don't want. Sekejap, yang ini boleh besar lagi ke? Macam katak hutan? Besar sikit lah, gemuk sikit. Guys, yang katak ni semua muka sama. Tolong. Tengok. What is this? Cicak. Gecko. You nak try? Ya Allah, sumpah saya takut. Yang lepas tau saya takut. Aiman takut guys. Mira nak buat macam Mira ambil. Jauhnya, tak ada jauh lah. Dekat je ni. Kau ni. Tapi dia tak takut lah. Dia tak geli lah. Ya, tak geli biarlah kat situ. You tengah cari rumah dia ke? I tengah cari tempat tidur dia. Kata you nak letak dekat bilik tu. Bilik yang kosong kat rumah itu tu. Tak, ni untuk tempat tidur je. Kalau dia nak tidur, dia masuk dalam ni. Sebab I tahu dia lepas balik mengaji nanti dia akan penat. So Umi dah pilih tempat yang special untuk dia. Nanti dia boleh main dengan kawan-kawan dia. So nanti dia akan duduk dalam ni. Abi jangan masuk ke dalam rumah anak kita. You lah jangan masuk. You pantang nampak benda-benda comel ni. Semua you nak masuk. So guys, korang rasa korang dah beragak dah nak angkat kita orang yang macam mana. Tapi korang kena tengok tau muka dia ikut siapa. Dia ikut mami ke ikut daddy. Tapi dia tak tahu kita nak ambil apa sebenarnya. Ya, dia orang tak tahu lagi. Sekejap lagi kita akan tunjuk. Dia ada prison. Maksudnya dia ada bau lah. Dia ada paper yang ada lemon. Kalau paper ni ada bau tak? Paper ni tak ada bau tapi dia kurang lah. Bau kalau yang kita buang dia kurang. Dia yang campur-campur ni. Jadi tu dia sama je. Dia paper Tapi ni ada colour. dia warna-warni tu. Ni cukup untuk berapa bulan? Dia sikit je lah. Kenapa sikit je. Oh, ya ke? Sebab benda ni dalam ni kalau buka dia macam Mampet. Dah tu. Oh, kembang. Itulah saya ambil yang paper ni. Nak yang ni. Dia yang warna-warni. Lepas tu, perlukan apa lagi? Makanan. Kena ada vitamin dia. Untuk apa? Untuk Yang cepat belajar. Bagi yang cepat belajar. Yang bagi cepat pun kata berisi lah. Kita nak anak kita tak nak kurus kering kan. So kalau dalam kelas dia boleh dapat nombor 1 tak? Saya nak anak saya lagi pandai daripada anak-anak orang lain. Mungkin boleh. Nanti kalau dia angkat tangan tu, boleh jawab dengan betul. Tak macam bapak dia. Sebab tadi dia dah jawab salah tadi dekat Tapi pastikan tempat kerja dia. ada yang vitamin yang ni tau. Yang orang kata tak cepat nampak tua sangat lah. Tua sangat. Vitamin dia Okey, mantap. Yang tu yang saya nak. Saya tak nak macam isteri saya ni, dia walaupun umur dia biasa-biasa tapi muka nampak tua sangat. Kalau boleh vitamin tu jangan boleh yang menggemukkan takut ikut bapak. Sebab Itulah bapak bagus. Faham tak? Bagi anak kita membesar bukan dia kurus keding macam awak. tak baik cakap macam tu. Saya sorry. Sorry. Kakak ni dah macam nak sepak kita dah sekarang ni. Sorry kakak. Kita orang hari ni anniversary yang pertama. Guys, yang Guys, penting tengok makanan yang dibagi kat anak-anak ni. Dia bagi ni makanan anak-anak saya ni jadi anak-anak vegetarian, tak makan daging. Memang nak kena ni mak-mak macam ni. kesihatan anak nombor 1 Didi. Tak boleh Kita bagi kan nak makan anak sayur kita je. nombor 1 dalam kelas. Lebih baik ni you ambil kambing je. Kalau nak makan vegetarian. Jangan hina anak saya. Ini semua untuk kecerdasan otak anak. Dia tak kena pakai lonceng Saya takut nanti anak saya main dekat padang dan anak orang lain dah tak nampak dah. Saya nak anak saya yang nombor 1. Dari jauh dah nampak anak saya dah lari. Okay. Ya. Korang sih tak tahu kan kita orang ambil anak apa kan. Korang kena tunggu sekejap lagi. Matahari terbit kita berdua di pantai senja dengan tawa. Kisah kita takkan meredup seperti bintang di malam gelap. Di setiap janji kita bersumpah di bawah langit yang penuh rahmat. Tak peduli aral melintang, aku tangkau cinta Macam selama. LMK punya kan. Siapa yang nanti? Aku tangkau cinta selama.
Mira Khan. Adik dia Wafa. Kan? Betul. Lebih kurang. Dalam hati ini hanya kau. Kita takkan pernah terpisah. Aku tahu kau cinta selamanya. Kenapa macam tu? Harga ni mahal. Jangan berkira ni untuk anak. Ya, agak. Lepas ni I akan daftar diorang masuk Brainy Bunch, okay? So, kita dah ada makin lagi. Tapi muka dia bulat, macam muka Mira pun ada. Tak adakah Mira ni baka Munchkin? Dia muka dia bulat macam aku. Aku baka Munchkin. Bangka. Satu 69 berapa? Aku rasa, Mira pun keturunan yang sama lah. Baka Munchkin. Bukannya muka je bulat, kaki pun pendek sama. So kedai ni macam lebih kepada menghina ya kedai ni. Tapi dia sangat manja. Hai. Ni bontot ni. Ni betina. Jangan nodai dia. Dia anak kecil lagi. Kenapa bulu dekat hidung kau ni cabut-cabut? Kau kena dera kau kat sini? Oh, Bainun yang dera. Kakak Bainun yang dera. Bye. 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 Comel. Sini. Apa nama dia? Nama dia Penny. 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 Muka bulat lah macam muka Aiman Junaidi. Tengok dia. Daisy. Maafkan Mami. Didi, Mami rasa Mami nak yang warna-warna brown ni lah. Yang ada 3 colour ni. Brown. Dan 3 colour lah lawa. Kalau satu colour je lah macam biasa. Ya, Mami nak yang unik-unik macam Mami. Ikut muka Mami. Mukanya tak bulat sangat. Yang muka-muka kurus ada jawline. Muka yang tua macam tu lah. Excuse me. Better muka tua daripada muka berkumis tau. Okey lah muka ni. Okay, Daddy nak yang mana? Daddy pilih satu, Mami pilih satu. Jadi nak yang Hitam putih tu comel? hitam putih tu lah. Hitam putih tu. Jadi nak bagi dia Ha. nama Nama apa? hitam putih. Hitam putih, ingat hitam putih. Comel. Wiki Bliki. Wiki Bliki. Yeah. Weh, bukan main nama Cambridge, Mat. Yes. Oh lah. Apa nak? Lepas tu Wiki Bliki panggil apa? Wiki Bliki panggil lah Wiki. Wiki. Mami, kalau Wiki Bliki dia punya, yang tu jantan ke betina? Kita kena tengok nanti So kalau Mami punya 3 colour, Mami nak panggil dia Apa? dia comel. Yang tu jantan ke betina? Ada dia rasa tu jantan ke betina? Susah lah nak bagi nama, kena lah tahu jantan ke betina. Yang I punya tu je dah kira Wiki Bliki tu. Mana lah I tahu jantan ke betina. Kalau dia betina Wiki. Kalau dia ni Bliki. Oh, bagi siap-siap. Ya. Kalau Mami punya, Mami nak bubuh nama dia Kelam. Kelam nama kampung betul lah mana Kelam. Ya, bagi satu tu dah culture shock macam Daddy. Satu lagi tu memang engineer takkan lupa daratan. Yelah. So Seko nama Kelam, seorang lagi, Seko lagi Wiki. Wiki Blaki. Wiki Blacky. Yeah. Wiki Blacky dengan Kelam. So nanti anak-anak kita minggu ni akan balik rumah Mami. Minggu depan akan balik rumah Daddy. Itu perjanjian kita. Daddy, Mami kan duduk satu rumah. Nak balik rumah mana? No. You nak duduk kat flat you tu. Kalau macam tu, minggu ni Mami kena hantar dia orang pergi kelas mengaji. Minggu depan Daddy pula. Macam tu You macam tugasan nampak dia. kayak kita ni duduk asing. Semua kita duduk sekali tau. Ya, Mami macam dah lupa benda tu sebenarnya, perjanjian kita. So okey tak ni perjanjian kita macam tu? Boleh. Tapi nanti kalau Daddy macam tak sempat, kau beritahu Mami lah. Mami sempat je nak jaga diorang. Okey, boleh. Mami akan pastikan diorang pergi semua kelas tambahan. Akan pergi kelas piano, kelas menari, kelas berenang. Habislah stres lah nak air pagi. Tak, itu bagus untuk dia punya daya tahan Biarlah, diri biarlah dan dia nak kognitif hidup medulla oblongata. Oblong tu macam burger tu lapar ni. Kita pergi makan. Okay guys,
So kita orang dah pilih dah anak angkat kita orang. Dah ada sijil lahir dah. Nanti kita akan tunjuk yang mana anak-anak kita orang. Pakcik tu sebenarnya pengurus rumah anak yatim. Dia manager sini. Okay. Alright guys, itu sahaja perjalanan kita orang untuk pick up anak-anak yatim kita orang, anak-anak angkat dah sekarang ni. Ya. So kita akan menjaga dengan penuh kasih sayang. Sebab ini adalah tanggungjawab Mami dan Daddy. Ya. Jadi sanggup tak? Jadi tak sanggup. Daddy tak sanggup. Daddy sanggup. Daddy sanggup, Mami pun sanggup. Ini demi Wiki, Bliki dan juga Kelam. Yes, so thank you so much korang dah tengok that. Apa benda aku nak cakap. Enjoy the content guys. So thank you korang yang support konten ini daripada awal sampai habis. Inilah perjalanan hidup rumah tangga. Baru dapat anak dah stress. So korang akan enjoy lagi konten-konten after ni. Thank you so much. Sorry kalau ada kekurangan ke. Tapi Mira rasa tak ada kekurangan sebab Aimara selalunya banyak kelebihan je. Lebih kepada kelebihan sekarang. So apa-apa thank you yang support konten Mira, konten Aiman dan juga konten semua orang lain. Kita jumpa lagi di next konten. Dan merah. Dan biru. Aimara. I love you. Bye-bye. Bye.